Selalu bila kita sebut berkenaan dengan ikan keli ni, ramai orang akan fikir berkenaan dengan keli Afrika. Hari ni, mari saya kenalkan korang dengan satu spesies keli yang dah ramai orang lupa. Hai, saya Acap dan ini keli limbat slender walking catfish Clarias newhoffii. Badan ikan keli ni selalunya berwarna perang, sama ada perang kemerahan ataupun boleh jadi warna perang gelap. Dekat badannya juga ada beberapa siri susunan bintik putih dalam anggaran 13 ke 14 barisan macam tu. Di luar sana selalunya masyarakat kita keliru antara keli limbat ni dengan saudara spesies dia, keli dacing. Perbezaan keli limbat dan keli dacing ni saya cuba nak gambar kat korang dalam bentuk lukisan. Oh my god! Wow! Lukisan yang tak berapa nak lawa, tak berapa nak tepat ni. Kalau korang tengok kat sini, ada dua gambar rajah, keli limbat, keli dacing. Untuk keli limbat ni, korang boleh tengok badan dia lebih panjang, lebih langsing, slender. Sebab tu nama dia slender walking catfish. Manakala untuk keli dacing ni pula, badan dia lebih pendek. Lagi satu untuk keli limbat ni, kalau boleh tengok kat sirip anal dia, dekat anal fin dia, dengan sirip ekor, caudal fin dia bertemu. Manakala untuk keli dacing ni pula, caudal fin dia dengan anal fin dia berpisah. Lagi satu, cara yang paling sure kali nak cam keli limbat adalah dengan tengok dekat bahagian bumbung cranium dia. Tak salah saya panggil kawasan tu supraoccipital. Dan kawasan yang kita nak tengok ni adalah dekat pangkal tengkorak dia tu. Kita tunjukkan bentuk lukisan lah. Kalau boleh tengok dekat sini, kalau untuk keli limbat, bentuk dekat pangkal tengkorak ni ada satu bentuk segitiga kecil yang tak berapa nak tajam. Ataupun paling mudah cakap bentuk macam V kecil lah. Tu salah satu cara nak sahkan yang tu keli limbat. Spesies ni taburannya meluas di Asia Tenggara. Keli limbat ni dia hidup di habitat berpaya dan hutan paya gambut. Boleh ditemui di kawasan yang berlumpur dan air dia sedikit berasid. Akhir kata, kalau korang berminat dengan spesies ikan tempatan dan ekosistem air tawar, boleh follow channel ni untuk menambah maklumat anda.